Aduh, banyaknya habuk. Hei. Awak. Raya ni kita raya dekat mana? Kita tak bincang lagi pun kita nak raya dekat mana. Alah. Alamak. Pelis kot. Amboi, sedapnya mulut awak. Tahun lepas kita dah raya Perlis. 2 tahun lepas kita dah raya Perlis. Tahun ni raya lah belah saya pula. Saya nak raya belah Johor. Bukan apa. Kita balik yang dekat dululah. Pelis kan dekat. Nanti-nanti kita baliklah Johor pula. Saya tak nak. Saya tak mau nak Johor juga. Pelis lah. Johor. Pelis lah. Nak Johor. Kita balik yang dekat dululah. Johor lah. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang, belah saya dulu, bolehkah begitu, ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Abah, Sarah, mana baju? Kita nak balik kampung ni. Abbas. Letak dalam beg. Thank you. Ni Sarah lipat elok letak dalam beg. Terima kasih. Awak, tak nak balik kampung ke? Mana baju? Cakap nak raya pula dia. Nak cepat-cepat. Ni angkat letak dalam kereta. Hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek, servis kereta cek, sudah ready aku nak balik. Bergema, Syawang sudah pun tiba. Miskin dan kaya semua sama sahaja. Alhamdulillah, syukur pada Yang Esa. Dah nak malam ni. Mana Alung Gangoh ni? Tak sampai-sampai lagi ni. Risaulah. Alhamdulillah. Sampai kampung dah kita. Amai rindu kampung tak? Rindulah rindu. Rindu nenek? Rindu? Oh, Umi rindu masakan nenek. Okey, jom. Umi dah tak sabar nak jumpa nenek kan? Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Along, Kak Ngah dah sampai. Masuk. Ama, Kak Ngah. Berdua je ke Kak Ngah? Berdua je kami. Suami outstation. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai Angah. Rindu juga Ibu. Ibu Syahana. Rindu masak Ibu. Ya. Lagi masak sedap-sedap tau buka puasa. Angah tadi balik macam mana? Jam tak? Tak ada, jalan smooth je. Ya. Alhamdulillah. Mana suami? Suami outstation. Macam mana Bu? Boleh tak? Angah nak duduk bilik aircon tu. Amboi. Baru sampai Malam. balik tengah-tengah malam ni terus nak ambil bilik aircon. Lepas tu? Apa pasal? Bilik apa
Aku kan? Tak kira lah aku yang tanya ibu dulu. Aku dengan laki aku sampai dulu tadi. Aku tanya ibu dulu, so aku Tak ada. Awak tengok adik awak ni. Dah. Abang! dah. Abang yang masuk campur, Dah. Ni aku. Ya, awak kakak sebagai kakak mengalah pada adik. Kita sampai dulu penat-penat tolong ibu masak. Sudah. Lepas tu ngungkit kau masak. Ngungkit. Kau baru balik. Kau yang pilih nak masak, kau nak ngungkit. Kau yang baru balik. Tak kira lah, aku yang tanya ibu dulu. Aku tanya ibu dulu. Sudah. Tengok dia tu, Bu. Setiap kali balik kan, ada je cik pasang aku. Tak mati ah. Awak tengok adik awak ni. Tak hormat aku langsung kan? Kira, ibu. Ibu. Semua salah kamu lah. Ibu. Ibu. Apa dah ni dia bergaduh? Mama ni nak sehat mana? Ibu. Ya Allah. Awak. Ibu. Angah, dah lah bergaduh dengan Kak Long. Ibu bukan sihat mana. Ibu dah tunggu hampa semua balik lama dah. Yelah, Kak Ngah pun dah penat dah bergaduh. Setiap kali raya, setiap kali jumpa, mesti nak mengenai bergaduh dengan dia. Dah tak seronok nak balik raya. Nanti ibu tak ada lagi lah Acu tinggal sorang-sorang. Hampa tak payahlah gaduh lagi. Tak malah sampai macam tu. Sedih lah Angah macam ni. Acu dah penat dah tengok korang gaduh. Tak apalah. Angah okey je lepas ni mana-mana pun. Tak kisahlah. Angah mengalah je. Angah. Yes. Alung minta maaf lah. Alung rasa Alung pentingkan diri sangat tadi. Sama lah Angah pun. Angah pun minta maaf tau. Kita nak raya ni kita tak marah masa-masa muka kan? Kita raya sama-sama, happy-happy dengan mak kan? Okay. Kita jaga mak sama-sama Boleh. kan? InsyaAllah. Sorry tau. Tak apa. Angah. Hey budak-budak. Ya, kita nak raya dah ni. Jom tengok pengumuman raya dekat TV. Jom. Alah. Cepat jom. Kami Tengok nak sama-sama. main mercun. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka dengan ini saya bagi pihak penyimpan Muhur Besar Raja-Raja Malaysia mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Di hari raya, kita saling bermaaf-maafan. Hari raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Sesudah sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan juga dahaga. Arti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Hari raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari Kita tak bincang lagi nak balik raya dekat mana. Satu, dua. Oh, sah. Kau dah awal mula. Weh, baru dua tadi. Aku record je. Tiga, tak apa, sebab dah cakap kan. Dia jadi macam mana? Ayah, mak, ayah, Ulang. ayah, Sak Mak. lagi. Cikgu sebut dah. ya, ayah, mak, pening. Saya tak mau nak Johor juga. Please lah. Johor. Please lah. Ni nak Johor. Kita balik yang dekat dulu Ni lah. Johor. Side eye. Ni angkat letak dalam kereta. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba
Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu.